Hari ini saya nak share tips untuk pokok bendi berbuah dengan lebat. Tips yang terakhir tu ramai yang tak tahu. Yang pertama, tanam pokok bendi ni di tempat yang terbuka di mana mendapat cahaya matahari 6 hingga 8 jam sehari. Yang kedua, pastikan pokok mendapat baja dan air yang mencukupi. Tapi jangan terlebih air sebab boleh menyebabkan akar pokok bendi menjadi busuk. Yang ketiga, tuai buah dengan teratur supaya dapat merangsang bunga dan buah yang baru. Dan yang keempat, iaitu yang paling ramai tak tahu, tuai bendi sekali dengan daun didik dia. Daun didik dia yang bawah pada buah tu lah macam ni. Kalau tengok kat sini, buah dia dan daun dia sekali yang kat bawah sebab daun tu dah tua. Jadi kita buang sekali sebab kita tak nak baja fokus kepada daun yang dah tua lah, nanti menjadi sia-sia. Jadi setiap kali tuai bendi, tuai sekali daun didik dia supaya baja tak membazir kepada daun. Semoga tips ni dapat membantu geng kebun yang lain untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak.